wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke siaran khas TV PSS PK Channel sempena sambutan Hari Sukan Negara peringkat Sekolah Kebangsaan Pakakala pada tahun 2025. Saya Muhammad Airish Adaha, pengacara PK Channel akan bersama anda dalam liputan khas ini yang penuh dengan semangat wajah dan semangat kesukanan. Hari Sukan Negara disambut setiap tahun pada bulan Oktober. Jadi, Sekolah Kebangsaan Pakakala mengadakannya pada 25 Oktober 2025. Sambutan ini diadakan bagi memupuk semangat persukan dalam kalangan rakyat Malaysia serta menggalakkan kita semua menjalani gaya hidup sihat. Tema tahun ini ialah Rakyat Sihat, Negara Maju, menandakan pentingnya kesihatan untuk kemajuan negara. Antara aktiviti yang dijalankan pada hari ini ialah seperti senam robik dan pertandingan menjarikan bola jaring. Suasana di gelanggang bola jaring memang meriah dengan sorakan semangat daripada murid. Mari kita saksikan sedikit rakaman suasana di gelanggang bola jaring sebentar tadi. Assalamualaikum Cikgu. Apakah pendapat Cikgu tentang Hari Sukan Negara di sekolah kita pada hari ini? Waalaikumsalam, Raisha. Pada pendapat Cikgu, Hari Sukan Negara di sekolah kita pada hari ini sangat meriah kerana semua murid dan guru mengambil bahagian dalam aktiviti yang telah dianjurkan oleh pihak sekolah. Terima kasih Cikgu. Sama-sama Raisha. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sebagai guru penolong kanan kurikulum, bolehkah Cikgu berikan sedikit pendapat tentang Hari Sukan Negara SK Pakakala pada hari ini? Baik, pada pendapat saya, pelaksanaan aktiviti Hari Sukan Negara pada hari ini mencapai objektif yang telah ditetapkan, iaitu untuk memupuk gaya hidup sihat dalam kalangan warga sekolah. Walau bagaimanapun, aktiviti pada kali ini telah mencapai objektif yang mana kita mahu semua murid bergerak dengan aktif dan mendapat kemahiran melambung bola dan juga fokus terhadap target yang telah ditetapkan. Okey, terima kasih Cikgu. Sama-sama. Pagi biar dia exercise dulu, baru boleh pergi dengan baik. Kalau kita pergi dengan kita, dia jadi macam tak mau bercegah ni. Tak mau bercegah. Maknanya ini salah satu daripada yang kita tengok lah. Daripada hasil daripada kecergasan tu, kita boleh lahirkan murid yang ceria, murid yang bersemangat, murid yang boleh menampakkan kelebihan individu mereka. Wah, meriah sungguh suasana Hari Sukan pada hari ini. Itu sahaja liputan TV PSS pada kali ini. Sekian sahaja laporan khas daripada pasukan TV PSS PK Channel. Jumpa lagi dalam siaran seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.